Okay guys, actually minyak motor aku dah tinggal 1 bar. Dia dah berkelip dah. Nak kena isi minyak. Rasa kata isi minyak dekat Shell kot. Untuk pertama kalinya aku akan menggunakan subsidi kerajaan yang diberikan kepada kita golongan-golongan rakyat Malaysia ni. So rugi tak pakai. So jom kita isi minyak. Sekejap lagi kita sampai Shell, kita isi minyak. Okay guys, dah sampai stesen minyak. Nak pergi isi minyak. Mantap lah. Masa ni lah nak pakai subsidi. Okay, select mount 17 kot. Tak tahu berapa full tank. Boleh isi minyak. So ni 10 liter. Tadi ikutkan aku punya bar tadi tinggal 1 bar. Ikutkan ada 1 liter ataupun 800 ml. Aku dah isi sebanyak 8.28 liter. Ok, cukup. So kalau ikutkan harga tanpa subsidi RM21.76. Kat sini kita boleh tengok. Kalau ikutkan tadi aku isi penuh 8.37 liter. Dan harga kalau tak ada subsidi RM21.76. Tapi sebab ada subsidi RON body 95 ni, aku dapat subsidi sebanyak RM5.11. So total aku bayar just RM16.65. So banyak tu. RM5 tu banyak. Aku ada baki lagi 275.66 liter. Total 300 liter untuk 1 bulan. Tapi aku ada 275. So kat sini ada tulis baki. So di sini kalau boleh ambil lah lepas isi minyak tu. Biasanya kita tak ambil kan. Lepas isi tu kita ambil. So terima kasih kepada PMX kerana memberi subsidi kepada kita. Tapi next time aku buat video pula pakai settle. Mak settle ni dia ada dia siap ada app tu, dia ada tulis dalam ni berapa baki tinggal. Nanti yang best tu. Lepas tu pakai settle tak payah cocok IC dah kat Petronas. Yang ni kau just pakai settle bayar je. Next time aku try pakai Petronas pula. Tunggu minyak habis dulu. Bersubsidi body 95 menggunakan Shell ke atas motor AX200S. Jangan terkejut pula harga dia sampai 20 lebih sebab tank ni 10 liter guys. Takut diorang terkejut. Banyaknya. Sebab aku isi tadi 8 point lebih je. Tadi 8.3 ke 8.2 liter je. Ada 1.2 liter lagi dalam tangki. Banyak lagi sebenarnya kalau ikutkan. Tapi tak payahlah, dah berkelip tu isi je lah minyak kan. Okay guys, mantap. Itu saja.